Ini kena. Selamat pagi. Tahu. Guys, assalamualaikum dan selamat pagi. Aku tak pegang topi kan, aku pegang sikit. Assalamualaikum, selamat pagi. So, berjumpa lagi kita hari ini. Pelancong, sebenarnya ada lagi 2 kayak tapi dia dah sampai awal tadi. Sobri dengan Bang Kamarul kita. Dia dah lancar dah tadi. Tadi dia dah siap-siap sekali tapi dia orang lancar dulu sebab aku sakit perut pagi ni. Tapi tak memerut lagi. So, lancar dululah. Nak tunggu dia peram-peram dulu kan. So, tak ada apa sangat. Hari ni rasanya cuaca cantik. Sekarang ni dah start open season lah kot. Cuaca pun dah start cantik. Cuma mungkin semalam petang hujan. Hari ni pun tak tahulah. Tengoklah, kita ada mungkin masa sampai pukul 2, pukul 3 ke hari ni. Dan tanpa melengahkan masa, jomlah kita lancor. Dekat kita semalam dia dapat tenggiri sini. So, itulah target kita ini. Kalau ada tenggiri, kalau tak ada kita macam biasalah ketuk-ketuk-ketuk kan. Cari ikan. Jomlah lancor. Dia orang tengah kutip umpan dekat depan tu. Dikejar kat dia orang sekejap. Oh. Ni je ni air ni. Tahu. Aku tak tahu apa ni, ya Allah. Lancor ni senang je. Macam kau tengok last video aku dengan Nadi bertarung nyawa. Lancor susah, landing lagi ekstrim. So itu 5 hari yang lepas. Hari ni Khamis kan? Itu aku lancor hari Ahad. Maknanya beza 4 hari je. 4 hari tapi dia punya ombak dia langit dengan bumi. Umpan macam susah hari ni. Sebab tak ada. Tu dia orang pun kutip. Selah halus ke? Selah kecek. Halus. Ada selah tadi, alamak. Okey. Okey, ada. Ada pun selah. Alhamdulillah. Apa ni? Selah dengan kapus lipar. Ini yang dicarinya. Ada juga. Dan kapus lipar seekor. Susah cari umpan ni. Lama baru dapat ni. Kapus lipar pun sibuk nak agak. Alright, mantap. Umpan trolling, yap. Kita trolling. Guys, try ketuk-ketuk tu. Lenang tu lagi. Masalah yang tak ada angin jadi panas. Ada yang menyambut. Betul lah dia menyambut. Tadi rupanya masa aku drop tadi tu dah ada strike rupanya. Tapi aku tak tutup bel arm. Apa tu? Oh, kerapu. Juga guys. Alhamdulillah. Strike of the day. Dengan kalian naikkan kena rancak. Strike of the day. Itulah tadi ada tadi. Aku tengah buka bel arm. Rupanya dah makan. Dah keluar ni. Tak ada. Jom kita jalan.
Rambung troli. Langsung tak ada angin guys. Arus bawah mati tapi arus atas ada. Itulah ikan tak makan kot. Tak tahu. Tapi kalau tak panas ni seronok. Kan santai je kan. Tapi sebab masalahnya panas gila ni. Terik semacam. Terbakar kulit tu. Angin pun tak ada. Hari ni air pasang sampai pukul 1. Air surut sampai pukul 1. Dan pukul 1.30 macam tu dia akan start pasang balik lah. So sekarang ni tengah menyurut lagi. Mungkin lah faktor air dia tak makan lagi, nak tunggu air pasang masuk tu. Ataupun dah dekat nak mati sekejap lagi baru dia makan. Kita tengok macam mana, kita cari. Kadang-kadang kita tak tahu time dia makan tu bila. Kalau jumpa waktu makan dia, yang kebanyakannya aku strike padu banyak, aku berada di tempat yang betul dan pada waktu yang betul. Kadang-kadang kalau waktu betul tapi tempat salah tak ada tak. Dan kadang-kadang kalau tempat dah betul tapi waktu salah pun tak jadi tak. Dia kena combine dua tu. Waktu betul dan tempat yang betul. Memang gasak kalau kena tu. Aduh, santai lah. Tidur je. Lagi 800 meter nak pergi spot ni. Sempat tidur ni. Kena buat payung apa ni. Panas ni. Tak ada angin. Aku biasa malah buat payung sebab sebab berangin kan. Jadi bila pakai payung tu susah juga. Tapi kalau macam ni tak ada angin, santai-santai je. Aku buat payung ni, pacak ni, tidur sambil bergerak kan. Sedapnya. Ada kan aku update lagi kalau ada strike ke tak. Mungkin tak tahu tengah hari ke petang baru strike. Sementara tu jalan-jalan dulu. Ada kerapu juga ni. Manis. Kita tengah atas spot ni. Hanyutnya laju. Terlepas lah. Laju sangat arus ni. Bukan arus dia. Bawah tak ada arus. Arus atas. Strike lagi kan. Tapi tak saiz mana lah. Alhamdulillah. Dia ada tapi tak saiz dan tak meriah sangat. Takut belum waktu makan lagi dia. Setelah exhaust mencakup dengan black assist hook. So guys, kalau kau nak cari, boleh tekan link dalam description lah benda ni. Ni memang aku dah pakai bertahun-tahun dah ni. Memang terbuktinya terjadi. Guys, berehat sebentar. Minum air jap. Tumbler GL seperti biasa. Korang boleh WhatsApp nombor kat bawah. Nombor dalam description. Sebab sebenarnya ada kapal lalu. Aku rehat jap sebab aku nak cross sebenarnya, tapi bagi kapal lah dulu. Dia pun nampak aku besar.
je. Ayo. Oh, kerapu juga. Banyak kerapu ni. Pucatnya ni. Ini kerapu cat nama dia. Sebab dia pucat. Kerapu cat. Ada. Guys, tengok umpan trolling aku kena makan sotong. Ni kalau makan macam ni sotong ni. Cara makan ni besar sotong ni. Aduh, habis umpan trolling aku. Lah sotong dah nak start dah ni. Bagi dia makan. Wow. Oh. Oh, ni selah jumbo. Ah, dia 2 ekor. Balik. Rolling. Yeah. Hah. Inilah sarapan ni trolling. Harap-harap ada yang kena. Harap-harap ada yang kena. Dah pukul 2.30 lah. 2.30 lah. Jom lah, slow. Dah sarapan untuk trolling. Tak ada. Jom trolling dan balik. Hidup kan, umpan hidup kena. Ini. Dia follow je ni. Dia follow. Kenapa dia follow? Diri. Tengah U-turn ni. Alah, dia U-turn ni. Ini kena. Ni rempit ni tak besar sangat, mungkin dalam 3-4 kilo. Oh, laju juga. Baru lepas tadi. Sendiri. Dalam 4 tu. Kuat lagi. Oh, alamak, sangkut sikit je tu, alamak. Sangkut sikit, alamak, lagi sana. Lagi sana. Alamak, sangkut sikit je tu. Sangkut sikit je. Mainlah sini bang. Mainlah sini. Alamak, sangkut sikit. Jangan. Kan kena gancu tu. Alhamdulillah. Kan? Dalam 3-4 kilo. Kan kena gancu tu. Kalau tak kena tu yang bahayanya. Alhamdulillah.
First tenggiri tahun ni. Sebelum ni dah kena dah tapi lucut kan. First tenggiri tahun ni. Baru dapat lesen tenggiri tahun ni. Alhamdulillah. Oi, putus satu mata ke tak? Tenggiri. Alhamdulillah. Oh, mangkuk. Alhamdulillah. Tak. Tu. Oh, solid hook. Aku ingat sikit sebab hari tu yang aku lucut sangkut atas kepala macam ni lah sikit. Tapi yang ni solid kat dalam. Okey, alhamdulillah. Ui, silau. Mantap. Ya, landing pun senang je. Beza sangat lah landing hari tu aku dengan Nadi. Bertarung nyawa. Ini landing santai. Aku tak air reverse pun. Senangnya dalam hati ada tenggiri lagi. Adalah tenggiri. Jangan dia awal. Aku dapat last minute tadi. Oi. Ada. Ada. Marah dia orang. Dia orang tu bawa sekejap je. Dia orang baru turun, aku terus strike tadi. Memang last minute dah dapat. Aduh. Sedaplah bakar orang kita ada. Time kita tak ada, kita yang kena bakar kan. Bila lagi nak bakar orang? Asyik orang bakar kita je. Dah senangnya dalam hati ada tenggiri lagi. Nak pergi mana tu? Tenggiri Kerapu. I say I love you. Ya, hasil hari ni kerapu 4 ekor. Tenggiri. Oh, mak kau berkilat. Lama tak nampak dah ni. Tenggiri. Jom kita closing. Aku nak kemas-kemas. Rasanya boleh turun kereta kot. Lepas kot pasir. Tapi situ lembik sikit. Kena ambil lajak sikit kot. Tapi insyaAllah lepas. Jomlah. Sebelum ikan ni semua jatuh-jatuh, kita closing. Alright, jom. Rempit ram. Kanan kata jatuh pasir. Okay, jom. Closing. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Wui, tenggiri. Kalau korang belum subscribe lagi. Jadi kita akan jumpa video depan. Bye bye. Saya jual ikan. Cik kayak jual ikan kat. Ikan. Geruk monster. Geruk monster tapi geruk dia dah simpan dah. Kau tengok video dia lah nanti. Saiz padu geruk dia. Kerapu 2 kilo 4 ekor. Jom kita teka berat tenggiri berapa ni? 3.6 betul lah aku kata ni. Betul lah timbang aku. Aku timbang tangan 3.6 dia kata dia. Betul lah. Ngam. Oi, tunjuk duit. Apa ya? Tunjuk duit kak. Okey. So dapat RM158, 160 lah. 158. Okey, so tadi aku jual kerapu 2 kilo dapat RM41. Mana dia ambil dalam RM20 je kerapu. RM20. Dekat sini yang murah, tapi kalau aku jual tempat lain mungkin mahal sikit lah. Tapi tenggiri tadi dia ambil 32. So RM117, 158. Dia bagi 160. Apa duit minyak ni? Tetap, jom balik.